Ni bukan event kat KL tu? Oh, yang kita shoot untuk sekolah itu kan. Oh, yang ni kita handle ramai kan orang. Ini ramai betul student. Pening juga tapi semua ada kontrol lah. Power lah. Dulu Penat lah Umi. kau kat mana ni? Ada je area sini. Tu yang tahu shoot area sini tu. Singgah tu Convo Dia kau macam penat. Membership Convo. Masalah kena sidai daripada pagi. Janjinya pukul 10. Datangnya Kau pukul nak 9. buat editing kan ni? Dah tu, tapi ada alang. Tinggal 2 jam. Jap. Aku jumpa barang baik. Kau ingat tak gambar ni? Masa bila? Oi, ni masa waktu kita kan shoot first outing kan? Ya, masa ni kita outing lama. 5 tahun lepas aku tak silap. Tak, masalahnya Abang ada lagi kamu ni. Tapi tu lah, gambar ni aku dapat daripada seorang fotografer tu. Dia candidate macam tu je. Tapi aku dah lost contact dengan dia. Tinggal ni je gambar yang daripada dia yang je. Tak banyak lah dia. Tak banyak ada. Yang ni je dia. Aku tu gambar ni tak ada dah rasa. Lama dah, 5 tahun lagi. Gambar lama ni buat aku berhenti lama sekejap. Sekeping gambar yang buat aku diam lama tanpa cakap apa-apa. Dulu, kami bertiga selalu keluar sama-sama. Tak ada benda besar pun yang kami kejar, melainkan masa. Masa untuk jalan, untuk shoot gambar dan untuk habiskan hari tanpa fikir apa-apa selain benda yang kami suka. Hari-hari itu terasa biasa, tapi sekarang aku sedar itu sebenarnya hari yang paling berharga. Perlahan-lahan semua berubah. Kerja masing-masing, tanggungjawab masing-masing. Sampai masa untuk berkumpul pun makin hilang. Bukan sebab tak nak, tapi sebab hidup dah bawa arah yang berbeza. Itu je. Tapi setiap kali aku tengok balik gambar-gambar ni, aku rasa macam kami masih ada di tempat yang sama. Ketawa yang sama, jalan yang sama, mimpi pun yang sama. Dan aku sedar satu benda, bukan semua kenangan dicipta untuk diulang. Ada yang cukup untuk dikenang saja selamanya. Kerana dalam setiap gambar ni, kami masih bertiga, walaupun hanya dalam ingatan. Tapi itulah. Sekarang ni semua busy dengan job masing-masing kan. Susah betul. Dengan semua ada komitmen masing-masing, tak boleh nak kumpul macam dulu. Biasalah Abang Farid, manusia kan berubah. Masing-masing pun busy dengan kerja masing-masing, tanggungjawab masing-masing. Follow the flow je lah. Tak payah nak buat apa. Macam Abang Farid, busy dengan studio. Macam Abang Mi, busy dengan job sendiri. Kadang-kadang buat konten, affiliate lagi, betul tak? Tu tu. Saya pun kejar job sendiri. Tak ada buat apa. Okey, macam ni lah. Alang-alang kita bertiga ni dah ada kat sini. Apa kata kita ambil gambar satu? Mungkin untuk masa akan datang. Boleh. Kita tak tahu, mungkin Farid studio nanti dah busy dah. Kau pun mungkin jadi content creator. Kau nak buat affiliate ni kau tu. Kan? Okay lah, ambil satu, kita ambil Boleh lah, boleh lah. Betul lah. Jalan lah. Sekarang kita semua dah bersama. Sebab nak kata busy sangat ke masing-masing. Ambil, kau ambil sekarang, kau ambil. Okay, relax. Relax kejap. Aku bagi benda dah. Kau. Okay. Okay, relax kejap. Okay. Alright. Ready. Jap. Kanan sikit. Aku tak masuk frame lah. Asal lah kena masuk juga. Santai lah. Okay, ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tarik kau hingga sana, kau ambil. Ya, biasa. Kulak. Satu pula. Nampak.